anda ni sebenarnya orangnya ceria ya? Depends on persona lah. Dekat dalam radio station dan lain lah dekat parlimen lain juga. Kita kena bincang. Tapi bila saya tengok profil anda ni anda rupanya dari sekolah budak-budak pandai ya. Dari sekolah Raffles Junior College, lepas tu anda pernah ke Raffles Institution. Wow, jadi anda ni golongan elit lah kira ya, pelajar elit lah waktu dulu ya. Tidaklah. Ada yang lebih elit daripada kita lah. Kita ada boleh katakan ada thinking dan non-thinking section lah. Saya dalam yang kedua. Kalau di sekolah tu Cik Zaki ni macam mana anda ni orangnya macam mana? Pelajar macam mana anda ni? Kalau saya suka penting-penting sekolah dulu. Sama jugalah. tapi kita cubalah buat balance, beri kesimbangan kepada kita punya aktiviti sekolah. Saya dulu sebagai saya memang aktif dalam sports lah, sukanan. Patutlah semalam saya nampak anda sedang berlatih monkey bar Saya cuba. Tapi cuma ada kala juga saya juga mempunyai peranan dalam arena muzik juga dan teater juga. Saya beri imbangan lah kepada sport dan teater. Dulu di sekolah anda aktif dalam teater lah. Muzik aja kebanyakan. Dan ramai tak tahu bahawa Cik Zaki kita ni boleh main piano dengan baik ya. Ada grade 8 ya. Jadi anda kata anda dipaksa oleh ibu untuk belajar main piano. Digalakkan. Waktu tu bila anda dipaksa main piano kan, anda tak merontak ke? Padahal anda suka tak suka waktu itu? Boleh tahan lah. Pada mulanya memang suka. Tapi dalam masa saya dah menjadi dalam peringkat menengah, memang kita mempunyai banyak aktiviti teater dan sebagainya. Jadi role sebagai seorang musician juga dapat digalakkan. Tapi pada masa yang sama saya memang aktif dalam sports lah. Jadi kebanyakan jika anda bertanya kepada teman-teman saya semua adakah saya seorang muzik atau seorang pesukanan, saya memang lebih suka pada sukan. Okey, sukan apa yang selalu anda ceburi di sekolah? Memang di sekolah saya bermain rugby. Oleh kerana Raffles dulu kan kita memang lebih aktif dalam sukan rugby. Tapi dari segi minat memang saya lebih minat dalam sukan bola lah bola sepak lah betul. Maklumlah pelajar Melayu kan. Kalau orang Melayu sering dikaitkan dengan bola sepak ya. Betul. Itu kalau rugby tu jarang-jarang. Kecuali mereka di sekolah Boys School St Andrews sekolah saya, dan anda di Raffles suka main rugby Dan ada anggota kumpulan rugby di sekolah? Saya. Dan bola sepak juga? Bola sepak tak sangat lah. Biasa kita main selepas sekolah lah. Tak banyak masa kan kena belajar. Waktu itu ramai tak pelajar-pelajar Melayu saing-saing anda dulu? Saya rasa memang ramai. Kebanyakan pelajar Melayu semua main bola. Dan kita nak tahulah di sekolah ni adakah anda dalam top 3 students? Tidaklah. Tidak selalu dia. Tapi kita cubalah untuk memberi imbangan. Jadi memang suka kadang-kadang lah nak main bola, main rugby, dan pada masa sama nak memberi tumpuan kepada pelajaran. Tapi apabila memang masuk exam period, kita memberi tumpuan lah kepada pelajaran dan cuba segigih boleh lah untuk mencapai grade yang tinggi yang terbaik lah terbaik. Dan di sekolah dulu anda antara band-band yang anda suka termasuk band-band U2 kata anda tadi Saya. Apa lagi band-band yang anda suka waktu itu? Pada waktu itu selain dari U2 memang John Bon Jovi boleh tahan. Bon Jovi. Kalau ni anda ni rocker lah. Ada sikit dengan R&B juga, not bad lah. Boleh tahan. Tapi lebih pada kumpulan lah Lebih kepada kumpulan. Saya dapat tahu anda suka Coldplay. Alif Aziz mana minat juga kita cuba menyokong lah bakat-bakat tempatan kita. Itulah senarai ada Taufik juga, Hadi. Anda pun minat Adele juga Adele yang baru ni je lah. Baru ni lagu apa lagu Adele yang anda suka? Rolling in the Deep? No, yang satu, yang Setting Fire to the Rain. Boleh tahan juga je Zaki kita ni. Di rumah tu dengan keluarga ada karaoke tak selalu? Tak ada lah, tapi dalam kereta lah banyak CD. CD apa dalam kereta anda? CD seperti Adele, Coldplay, ada siapa lagi siapa lagi? Kalau Alif Aziz punya CD ada tak? Hadi punya ada. Hadi Mirza yang mana satu? Yang mana satu? Yang Angkasawan punya. Yang paling latest sekali lah. Okey. Yang baru lah. Jadi yang terbaru yang paling anda minat sekali Set Fire to the Rain Saya. Kenapa suka lagu ni Tak tahu dia punya artistic direction lah, dia punya music direction yang baik saya. Rupanya anda pun dulu pernah menjadi music director di sekolah Saya. Apa tugas anda di sekolah? Dalam band atau apa ni? Dalam macam dalam teater, kita selalu mempunyai satu music director yang pasal saya mempunyai asas klasikal. Jadi memang senang nak memahami lah apa yang diperlukan. Jadi saya juga memain synthesizer, saya ada piano. Jadi kita mempunyai dapat memproducekan pelbagai sound music dan sebagainya. Jadi bolehlah jadi seorang pengadil APM nanti
Okay, kita dengar lagu Adele, Set Fire to the Rain, lagu favourite Encik Zaki Muhammad kita ya. JFM ya, tak sangka rupa Encik Zaki ni minat pada muzik ya. Dan orangnya kelakar kalau dah berbual tadi, saya berbual di luar udara, saya ketawa aja ya. Dan rupanya ni ramai peminat tau. Ramai nak tanya soalan betul. Sebab tu saya bawa anda ke sini. Okey, ini kiriman seorang Encik Zaki kata dia boleh jawab soalan apa je boleh Saya cuba. Saya cuba Okey, yang ini kiriman Hana. Selamat petang Encik Zaki. Okey, soalan santai saya, siapakah penyanyi pelakon perempuan dari Malaysia yang diminati? Kenapa? Atau Encik Zaki ni minat yang dari barat saja? Okey, jawablah. Jawapan Hana. Memang tak banyak masa nak nak melihat filem. Jadi jika dibandingkan dengan muzik kan, muzik saya boleh mendengar daripada bila saya memandu kereta. Jadi malam-malam pun saya sekarang dengar muzik jugalah. Jadi memang filem yang susah lah. Malam dengar muzik di radio ataupun melalui CD ataupun apa, ataupun di kereta? Malam-malam selalunya di radio. Saya selalu mendengar Misteri Jam 12. Dengar tu. Tak takut? Taklah. Tapi saya keep awake lah. Okey. Jadi ada juga radio menemani anda. Anda dengar Ria rupanya waktu malam. Terima kasih je lah ya. Okey, yang ini Encik Zaki, walaupun ideologi anda dengan parti pembangkang seperti Encik Faizal Manap berbeza, tak adakah masa-masa tertentu anda berdua lepak-lepak minum kopi, bersembang? Betul, baru minggu lepas kita semua main bola tau, antara pihak MP Parlimen dengan pihak media. Saya kita bola bersama. Jadi jika anda pergi Facebook saya akan lihat gambar-gambar kita semua. Kita ada masalah lah, rapat jugalah. Boleh lah main. Ya, no problem lah, macam kawan-kawan jugalah ya. Okey, ini Abu Baba tanya Encik Zaki, okey, ini anda nak jawab juga tanda tadi kenapa anda masuk PAP tak masuk Parti Pembangkang? PAP dululah. Okey, itu santai kan? Jadi dia boleh jawab. Encik Zaki boleh jawab apa je soalan. Encik Zaki dah berumah tangga ke belum? Kenapa pula tanya soalan tu kan? Mak, ni public knowledge lah. Saya tahu. Saya berhenti ada 3 dah. Bukan apa, dia kata kalau sudi nak ajak keluar makan. Centered lah tu. Tak ada, ni buat kelakar je. Saya faham. Saya faham. Tapi Encik Zaki dah berumah tangga, anak 2. Yang 3 Saya yang 3. Dalam profil saya ni 2. Dah ada tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Okey, yang pertama berapa usianya? Usia 11, 8, yang terakhir 2 tahun. Jadi anak-anak anda kecenderungan mereka ke mana? Seni, politik atau macam mana? Belum tahu lagi lah. Kita develop dia punya potensi lah. Yang 11 tahun tu dah nampak kan ciri-ciri jadi seorang politician kan? Tak adalah. Mungkin languages, bahasa. Bahasa apa dia lebih cenderung? Bahasa Melayu, Inggeris, Arab? Bahasa Inggerisnya dan juga saya rasa dari segi seni dan dance mungkin. Dia masuk ballet lah. Ballet ada. Wow, ini satu paksaan tu memang dia minat. Tu minatnya lah. Tapi saya cuba paksa dia masuk sukan jugalah. Imbangan antara sukan dengan artistik. Ini anak perempuan lah yang pertama Dan anda dapat grade 8 dalam piano Adakah anda juga akan memaksa, istilahnya memaksa anak anda untuk ceburi? Mereka cuma digalakkan lah. Tapi saya tahu dia punya feeling lah jika dipaksa. Jadi saya tak paksakan mereka. Tapi cuma kita harus menggalakkan mereka ke potensi mereka dan apa aspirasi mereka jugalah. Kalau kita imbas kembali zaman anda dibesarkan anda datang dari keluarga bagaimana Encik Zaki? Saya datang daripada keluarga orang katakan middle income lah, keluarga pertengahan. Dan kami juga bermula saya juga dibesarkan di Whampoa pada masa dulu dan selepas itu di daerah Ang Mo Kio, Yio Chu Kang lah. Jadi anda tinggal rumah di kejiranan juga lah waktu itu waktu itu dan cuma pada akhirnya lah sebelum saya bahasa saya di JC saya berpindah lah kepada rumah landed, tapi memang middle class lah selepas Jadi macam dulu anda sekolah kan tak kena paksa dengan mak bapak belajar ke, atau memang ada kerelaan sendiri nak belajar? Boleh katakan paksa lah. Pasal disiplin sebagai seorang anak lelaki kan. Tapi kalau daerah Whampoa kita tahu daerah yang banyak waktu itulah mungkin kena nakal, dan anda tak terpengaruh ke dengan kenakalan remaja waktu itu? Tak begitulah. Saya selalu di sekolah. Kita punya banyak aktiviti juga lah. Aktiviti ECA dulu. Memang saya memang aktif lah dalam scouting ke, dalam sukan. Dan jadi kebanyakan masa di sekolah lah. Sama dengan di Raffles juga. Saya mempunyai 2-3 ECA. Jadi NCC dengan sport dengan music sekali memang mengamakan masa jugalah. Kebanyakan di sekolah. Jadi anda sebagai pelajar ni begitu seimbang sekali maksud muzik, sukan, akademik. Jadi ikut kita punya interest je lah. Jadi bagaimana anda membagikan masa waktu sekolah tu, masuk itu, masuk ini dan sebagainya? Belum tanya lagi, belajar bila?
Mesti malam. Saya cuba malam dengan bahasa exam season lah. Oh, okey. Jadi sekarang ni anda harus bekerja di sektor swasta. Saya. Private dan juga jadi seorang ketua parlimen. Bagaimana anda mengimbangi masa anda, keluarga, bekerja, bermasyarakat, macam mana? Memang masyarakat sekarang memang mendapati tumpuan yang top lah sebenarnya. Dan saya rasa dari segi kerjaya, kerjaya memang kerjaya saya memang juga penting bagi saya. Jadi syarikat pun dapat masa yang kedua. Tapi apa yang saya mungkin rasa kurang buat sekarang memang masa dengan keluarga. Jadi sebab boleh saya cubalah malam-malam ataupun kadang-kadang kita keluar melihat filem midnight show. Selepas semua event acara-acara semua dah habis. Jadi kalau midnight show tu anda berdua dengan isteri je lah? Anak sekali sini. Anak sekali? Anak sekali datang sekali. Anak tak kacau daun ke? Okey, itulah Cik Zaki yang kita kenali. Orang yang suka ketawa, anda boleh tanyakan apa je soalan. Anda boleh kirimkan SMS anda ke 72346 dengan kodnya GLAN. Indoor Stadium. Cik Zaki pun minat search juga, saya dengar tadi. Di masa sekolah dululah. Zaman-zaman anda lah. Secondary school dulu lah. Tarik satu lagu search, tarik satu. Alamak. Andai dipisah. Itu je lah. Oh, alamak. Itu yang paling. Laut dan pantai. Lagi? Musnahlah ilham, hilang pedoman. Wah, Amy dengar menangis ya, Zaki ya. Wah, ini kiriman SMS banyak yang tanya, banyak soalan nak tanya ni ya. Okey, Man Bola tanya pada Encik Zaki ya, adakah kemasukan pasukan Singapura ke Liga Malaysia boleh sepak tu boleh menaikkan tahap mereka? Saya berharap tahap naik lah. Tapi juga saya harap sokongan kita juga naik juga bagi mereka lah. Sokongan seperti mana kita telah memberi Fandi Ahmad dan tim dulu. Jadi lebih banyak pendahan di luar tu, lebih banyak ya, energi, stamina dan sebagainya. Okey, siapakah penyanyi tanah air kita yang Cik Zaki lihat sebagai yang paling hebat lah? Boleh dikatakan masa sekarang saya rasa Taufik dan Hadi close fight lah tapi memang kita lihat dari generasi yang sebelum ni maybe M. Nasir lah saya rasa. Masih lagi M. Nasir bertahta di hati anda Please boleh tak dia berkongsi idea bagaimana setiap rakyat itu boleh didekati dengan supaya kita dapat menjadi satu masyarakat yang baik. Saya rasa kita harus bersefahaman lah mengenai falsafah apa yang dapat membawa Singapura ke hadapan. Dan kedua, saya rasa bahawa kita harus membangunkan lebih banyak ruang bagi anak-anak kita untuk bercampur daripada latar belakang mereka semua. Dan saya rasa bahawa seperti ini akan menggalakkan lebih ramai anak-anak kita juga bersefahaman untuk menolong mereka yang mungkin tidak memahami budaya Melayu dan sebagainya. Jadi maksudnya harus ada integrasi kaum lebih luas lagi, diperluaskan lagi. Dan juga bagi mereka yang sudah berada, mereka harus cuba menolonglah mereka yang kurang. Jadi apa kalau remaja Melayu Cik Zaki, bagaimana anda lihat cabaran remaja Melayu hari ini? Saya rasa bahawa anak-anak Melayu kita memang satu golongan yang besar dan saya rasa bahawa ini satu golongan yang berpotensi. Jika kita dapat membawa mereka ke tahap yang ke hadapan lah. Tapi saya juga rasa bahawa jika tidak menangani isu-isu hari ini, kita akan menghadapi masyarakat yang berisiko. Jadi saya rasa bahawa kita harus melihat half full lah, half empty. Saya lebih suka melihat half full di mana kita dapat memberi mereka peluang untuk mencapai aspirasi mereka dan cubalah mendorong mereka ke jalan yang membawa mereka ke hadapan. Jadi kita harus kenali potensi anak-anak kita di mana kekuatan mereka, di situlah kita boleh membentuk mereka menjadikan seorang individu yang baik dan kemudian menjadi masyarakat yang cemerlang. Okey, dan banyak lagi kiriman-kiriman ni saya terharu juga Rupanya banyaknya peminat awak Cik Zaki Rima Melati tanya, selamat petang Hafiz dan Cik Zaki. Saya punya satu soalan tau. Memandangkan anda ialah seorang MP, apakah prinsip hidup anda? Okey. Semua orang ada prinsip hidup Saya buat saya mungkin no regrets. Kita cuba sebab boleh do your best for everything you do. Dan apa pilihan kita harus live with the consequence lah. Tak ada harus rasa penyesalan. Jangan menyesal dalam hidup anda. Setiap apa yang kita lakukan ada kesan-kesannya dan kita harus berani menanggung risiko itu Okey, dan Kamaria binti Omar kata, selamat petang Cik Zaki. Macam cikgu pula saya ingin bertanya dua soalan, bukan satu, dua tau. Sekiranya ada masa ke lapangan, pernah tak Cik Zaki bawa keluarga berkelah tepi laut ke pantai-pantai East Coast ke Pasir Ris ke? Tak pernah nampak kata dia.